Hari ni Abang Itu nak bawa korang makan kat sebuah kedai western. Tapi kedai ni pun ada masakan Asian juga. Kedai ni baru buka 2 minggu. Tapi sebenarnya kedai ni dah beroperasi selama 7 tahun di Putrajaya. So mari kita tengok apa yang best kat sini, makanan special. Special kat sini kita punya steak. Kita ada New York strip steak, glaze dengan Tok Wan sauce, base dengan caramelized onion. Kita serve dengan mashed potato, fried mushroom, lepas tu sauce Tok Wan sauce, black pepper sauce. Side dish dia potato wedges dengan mixed salad. Kita juga ada new menu fajitas. Dia cara makan dia unik sangat. Korang boleh makan dengan tortilla, pilih sama ada chicken atau steak. Ini side dish marinara, cheese dengan ranch dengan salad. Masukkan semua dalam tortilla ni korang boleh makan. Kalau korang datang ramai, boleh share Epic 3 ni. Daripada 4, korang boleh pilih 3 items. Ada veggie samosa, chicken wing, fried calamari. Ni ada sos marinara, ranch dengan garlic sauce. Kalau korang rasa nak makan nasi, kat sini ada option buttermilk rice. Kita punya sos creamy, spicy. Kita serve dengan butter rice dengan mixed salad. Air yang popular kat sini? Milkshake kita. Ini sesuai untuk budak-budak sukalah. Nak kurang manis, korang boleh request dengan air mojito kita. Overall, Abang Itu puas hati makan kat sini. Masakan dia semua, bagi Abang Itu, semua dia dimasak dengan begitu baik sekali. Bila kau makan nasi buttermilk, kau boleh rasa daripada buttermilk itu. Steak dia masak cantik, daging pun lembut. Lepas tu kau boleh rasa dia punya perapan. Banyak variety of menu daripada Mexico, Asian, Western. Kedai dia pun selesa berekon. Lokasi pun agak strategik kat tengah bandar Baru Bangi ni. Kalau korang mencari tempat makan yang sesuai untuk family, boleh datang try kat sini.